Filem seram Korea paling bangsat untuk tahun 2026. Filem seram Korea ni jarang tau menakutkan orang. So, Samokji with Spring Water ni adalah antara filem seram daripada Korea setelah Haunted Elysium. Samokji with Spring Water ni mengisahkan tentang satu tim produksi yang telah membuat sebuah video rakaman street view, dan tiba-tiba dalam video tu ada satu benda yang pop up macam kepala manusia. And then diorang terpaksa pergi sekali lagi untuk shoot ulang. Ada benda dekat situ yang membuatkan diorang terperangkap sebab ada sejarah kelam yang berlaku dekat Samokji. Lain sikit sebab dia adaptasi kisah benar daripada satu tempat yang dinamakan Samokji, tasik besar yang penuh dengan misteri. Ada juga kematian yang berlaku dekat situ. So filem ni memang viral lah dekat Korea dengan Indonesia, yang ramai gila penonton. Kalau ikutkan filem ni memang mempunyai jump scare yang efektif. Jump scare dia memang brilliant gila, genius. Sebab kita takkan expect apa yang jadi kat situ dengan pergerakan kamera, and dia orang guna banyak sangat kamera. Ada kamera 360, ada kamera yang tracking orang tu. Also dia ada pakai kamera, memang kamera for shooting film lah. And ada a few kamera yang macam GoPro something untuk kita dapatkan shot and POV yang memang rasa kita ada kat situ. So memang intense. Sepanjang filem ni kat dalam hall yang kita orang tengok semalam, memang audience semua terkejut. Ada a few scene yang memang buat kita rasa macam nak tutup muka lah. Walaupun aku suka cerita horror, tapi jujur Samokji ni memang dia punya horror tu memang fuck up gila lah. Tapi aku kurang sikit dengan filem ni sebab plot dia yang aku rasa kurang diperkembangkan, and also the character, standard cerita horror memang karakter akan jadi bodoh semuanya. Ada a few question yang tak ada peleraian. Kalau ikutkan cerita ni memang adaptasi yang sangat-sangat aku rasa menarik. Cumanya sayangnya dia punya execution as a whole story memang kurang. Tapi direction well execute dekat bab jump scare, and macam mana Samokji tu di-establish jadi tempat yang sangat seram, mencekam. Bila kau tengok pun rasa macam Samokji is the one of the character dalam filem tu yang kau rasa memang takut dengan dia. Filem ni kau tak payah nak banyak fikir. Kau masuk, kau tengok sekumpulan produksi tim ni shoot ulang, and diorang kena kacau dekat Samokji. And then macam mana diorang nak keluar daripada Samokji. Itulah yang terjadi kat dalam filem ni. Disebabkan aku suka filem horror, and aku suka style macam mana hantu dia keluar, macam mana makeup hantu dia, muka hantu dia, and all the setup of the horror yang dekat bawah laut tu, aku bagi Samokji with Spring Water 7/10. Dan korang wajib tonton filem ni dekat Pawagam ramai-ramai.